Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Tuan-tuan, saya mohon maaf ibu dan ayah, kakak, sepatutnya supplier tu hantar dekat kafe saya, tapi saya order dekat 500 buah dihantar ke Pulau Pinang. Buku tu saya mengajar di Ustaz Yusaini di Matin. Jadi tak apalah, kita kuliah mana yang patut pada tengah hari ini. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man hafidha ala ummati hadisan wahidan, sesiapa yang menyampaikan daripada umatku satu hadis, kana lahu ajru ahadin wa sab'ina nabiyyan siddiqan. Kata Nabi SAW, siapa yang menyampaikan satu hadis, maksudnya sampai satu yang disampaikan oleh Nabi, maka baginya satu pahala yang sama pahala itu dengan 71 Nabi yang benar. Maksudnya hari ini saya nak cerita benda yang simple aja, tapi dapat pahala banyak. Apa dia? Yang pertama, Nabi kata absus salam, sebarkan salam. Kita banyak bagi salam ni tuan-tuan, kesilapan orang Melayu. Kalau kita jumpa orang, Nabi suruh bagi salam, Assalamualaikum, kan? Bukan Assalamualaikum, itu kesilapan. Dia jangan panjangkan belakang, Assalamualaikum, kan? Kalau pergi rumah orang, ketuk pintu, bagi salam, Nabi suruh bagi salam 3 kali. Kalau tak jawab, tinggalkan. Kita Assalamualaikum, 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 kum tu jangan panjang, dia bukan mat arif li sukun, kan? Assalamualaikum. Kemudian yang dijawab kena lebih. Assalamualaikum. Yang dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau boleh bagi salam, kita jangan bagi habis. Kita bagi Assalamualaikum. Orang yang akan jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalaulah kita bagi Assalamualaikum warahmatullah, cukup setakat itu, jangan bagi habis. Orang yang akan jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi tambah Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada dalam hadis. Ada orang Melayu dia tambah ta'ala. Ta'ala tak ada dalam hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tambah pula Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada. Sebab tu dah mengaji dah, jangan tambah. Ini bukan sunnah Nabi. Jadi kita bagi salam, Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau bagi pula lebih, Assalamualaikum warahmatullah, jawab bagi lebih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa tuan-tuan? Orang yang bagi salam ni tuan-tuan, dia mendoakan keberkatan orang lain. Bila doa keberkatan, Allah akan turunkan keberkatan pada diri dia. Simple saja, tapi pahala besar. Sebab tu Nabi tuan-tuan disebut dalam hadis, dialah orang yang selalu bagi salam. Sehingga kan sahabat ini nak cari ruang nak bagi salam dulu, tapi Nabi bagi dulu. Pernah ada seorang sahabat, saya lupa namanya. Ketika mana Nabi lalu tuan-tuan, dia standby tepi tiang. Dia standby tepi tiang. Nabi ni tuan-tuan maksum. Nabi ni tuan-tuan kekasih Allah. Dia tahu tuan-tuan, kan? Jadi sahabat ni berlindung di tepi tiang. Belum sempat sahabat ni nak Nabi bagi salam dah. Tinggal sahabat kata, aku tak boleh mendahului Nabi SAW ketika mana salam. Punya dahsyatnya. Sebab apa? Orang yang bagi salam ni pahala dia besar. Kita jumpa yang kita kenal aja bagi salam je tak? Kalau tak kenal bagi salam tak? Tak ada, buat tak tahu kan? Kakak abang, bagilah salam. Salam ini kita doakan keberkatan. Allah malaikat doa kita keberkatan. Bukan orang lain doa, Allah malaikat doa. Saya pernah tuan-tuan, ada seorang India ni jiran sebelah saya. Dia bukan Islam, tapi suka bagi salam.
Bila saya parking kereta kan, sebab parking kereta tu depan rumah dia, kami duduk quarters guru, rumah dia di bawah, saya rumah sini, jalan di tengah. Jadi depan lah. Kadang-kadang dia duduk cuci tu kan, sapu sampah, saya parking kereta, keluar. Assalamualaikum Ustaz. Dia bukan Islam pun. Saya jawab salam. Nak jawab salam pun dia bukan Islam. Salam. Kata Ustaz jawab kan? Jawab betul. Tapi dia suka bagi salam. Dan dia suka sebut Alhamdulillah. Seorang sahabat yang baik, India ni. Tapi tuan-tuan, dia ni selalu buat kenduri. Bila buat kenduri, selalu bagi rumah jiran sebelah. Di antaranya, saya. Kalau dia buat kenduri, apa jamu-jamu adik-beradik, apa keluarga dia, dia akan masak bagi saya. Dia bagi tahu pula, Ustaz, makanlah Ustaz, kami ni vegetarian. Kami tak makan daging, Ustaz, tak makanlah. Saya ambil tuan-tuan, tapi nak makan tu, nak telan tak masuk. Dia nampak tandir di depan tak? Dia nampak tandir. Tak lalu nak makan, tapi kita ambil juga. Kadang-kadang saya buat bihun goreng, bagi kat dia. Dia makan tu, dia puji. Sedap lah Ustaz, Alhamdulillah. Alhamdulillah di mulut. Sedap lah Ustaz, Alhamdulillah. Ustaz bubuh apa? Kita nak bagi tahu minta tahu. Tapi memang dia ni orang Negeri Sembilan. Dia duduk berkawan dengan orang Melayu, cakap Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalaulah anak saya balik sekolah lambat, saya akan telefon dia. Tolong jap Puan Lachmi, bini dia, ambil anak saya jap sebab mengaji sekali dengan ni. Dia akan pergi ambil anak saya, duduk di rumah dia, boleh main rumah dia. Punya bagusnya, kadang-kadang anak dia balik lewat, saya pergi ambil. Baik sungguh. Kami berkawan 3 tahun. Saya tak pernah bagi tahu dia tuan-tuan tentang Islam ni. 10 tahun tuan-tuan tak jumpa dia bila keluar daripada rumah guru. Dengan izin Allah, 10 tahun lepas tu saya jumpa di Masjid Abdullah Fahim. Tengok-tengok dia pakai kepiah. Rupanya dah Islam. Dia dah masuk Islam. Dia jumpa-jumpa saya, dia kata apa? Ustaz sanggup no? Ustaz biarkan saya berkawan dengan Ustaz selama 3 tahun untuk masuk neraka Allah? Senyap saya. Dia kata Ustaz tak bagi tahu pun bab Islam ni. Ustaz biar saya 3 tahun tak cerita bab Islam pun. Ustaz nak biar saya masuk neraka Allah sampai hati Ustaz. Saya senyap. Tuan-tuan, tengok, mungkin tuan-tuan dengan kelebihan dia duk bagi salam, duk sebut Alhamdulillah, Tuhan buka pintu hidayah dia. Sebab tu kita ni tuan-tuan, sama kita ni, apa salahnya jumpa, bagikan salam, absus salam, sampaikan salam, Assalamualaikum. Orang yang jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau nak bagi lebih, Assalamualaikum warahmatullah. Orang yang jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam. Itu kelebihan salam. Yang kedua, ada seorang sahabat Nabi masuk Islam dengan ini, masuk syurga dengan ini. Kita semahyang. Ketika Nabi semahyang tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang sahabat. Nabi lepas baca Fatihah, baca surah, Nabi rokok, Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Kita kata apa? Rabbana lakal hamd, tidak? Ataupun Rabbana walakal hamd. Tiba-tiba ada seorang sahabat dia tambah, hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Habis sembahyang, Nabi kalih, wahai sahabatku, siapa yang tambah tadi ketika i'tidal? Sahabat muka pucat, sebab dia buat satu benda yang Nabi tak buat. Sahabat tak berani nak angkat. Siapa yang tambah ketika i'tidal tadi? Aku dengar. Sahabat yang angkat dalam keadaan takut. Saya ya Rasulullah. Nabi kata, wahai sahabatku, ketika kamu sebut hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi, malaikat ni turun ke bumi mencatat, berebut nak mencatat pahala untuk kamu. Kita ada tak? Bang, tengok amalan sikit, pahala banyak. Apa salahnya tuan-tuan, mulai hari ni bila sebut Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, tambah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Boleh tak? Cuba ikut saya. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Hafal. InsyaAllah tuan-tuan, malaikat catat pahala berebut untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu. Nampak simple tapi pahala besar.
Nak suruh tulis ke? Boleh, nanti saya tulis. Hamdan kasiran, pujian yang sangat banyak, tayyiban, kebaikan, mubarakan, keberkatan dalamnya. Sebab kita sebut sami Allahu liman hamidah. Sami Allah, mendengar Allah dengan pujiannya. Mendengar Allah, dia puji. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, tengok amalan sikit pahala banyak.